nak tanya soalan berkenaan dengan isu UEC yang dibangkitkan semalam. Boleh komen sedikit tentang isu? Ini adalah kenyataan peribadi saya sebagai seorang yang pernah jadi Presiden GPMS. Secara jujur, saya kurang bersetuju. Saya beranggapan bahawa UEC yang ditubuhkan 1975 dengan sebab-sebab tertentu. Sebab sekolah menengah sendirian China ni dibuat bila mana tidak ada lagi sekolah-sekolah menengah baru China yang ditubuhkan. Maka mereka ditadbir oleh Dong Zong. Dong Zong mentadbir dari segi imbalan exam, dari segi piawaian, dari segi silibus. Dan silibus-silibus yang berada di sekolah-sekolah di bawah kawalan UEC ni pun bukanlah contentious. Jadi saya punya pandangan, alangkah baiknya diintegrasikan UEC itu di bawah SPM, di bawah sistem beridentitikan negara. Mana mungkin kita ada satu sistem yang mempunyai dua identiti. UEC itu pun tidak ada penzahiran kepada identiti Malaysia. Tak ada nama pun Malaysia. Kurang-kurangnya SPM ada Malaysia. Kalau ada benda yang SPM belum lengkap, boleh diintegrasi, harmonikan. Contohnya, pembelajaran bahasa Mandarin. Teruskan pembelajaran sains sejarah yang mencakupi sejarah negara China umpamanya. Sebab saya faham kalangan Tionghoa, mereka penting pasal ancestor. So kita tak boleh salah. Dan kaum ni memang mereka ada hak. Kan mereka minta untuk dilahirkan menjadi kaum Cina. Dia tak minta pun keluar daripada rahim ibu orang Cina. Itu Tuhan punya kerja. So kita kena ada penghormatan. Tapi dalam soal negara, kita kena ada satu identiti saja. Yang kedua, apa salahnya SPM ni? Apa kekurangannya? Yang bercakap dalam kabinet, Anthony Loke, sekolah menengah Ampangan. Kemudian pergi ke UKM. Hana Yo, sekolah Subang Jaya. Kemudian pergi ke Subang Utama. Kemudian pergi ke Tasmania, buat law. Chow Kon Yao, sekolah Cochrane. Kemudian masuk USM. Steven Sim, sekolah Stowell, pergi ke BM High School, ambil SPM, masuk ke Universiti Melaya. Ngah Koming, sekolah Anglo Chinese School, ambil SCPM, Bahasa Melayu A+, masuk UM. Semua ini adalah menteri Chinese yang duduk dalam kabinet. None of them are product of UEC, but they tend to be a good Chinese what? They tend to be a good Malaysian what? Kenapa tak boleh replicate Anthony Loke 1,000 orang daripada sistem yang ada sekarang? Kenapa Anthony Loke dengan Koming tak boleh pergi convince Loke become like me? I become from SPM. I don't come out from UEC, but I'm better person. I am a good Malaysian. So saya rasa kalau hujah saya ni, kalau mereka boleh patah dan adil lah, UEC itu boleh dipertimbangkan. Tapi mereka bagus. Kemudian masyarakat Cina yang paling banyak di rantau ini di Indonesia. Tapi sistem kemasukan universiti tempatan di Indonesia ada dua. Satu, biarlah kita beridentitikan satu identiti pendidikan. Bukan menentang UC. Saya kata kekal, tapi integratekan. Bukan dengan alasan bahawa ni bukan pengiktirafan lah, mereka boleh masuk dengan memberi laluan. Saya rasa lebih baik integrate. Nama UC pun tak ada. Gunakan SPM. Gunakan STPM ataupun STPM khas ke. Ingat tak dulu kita ada Pak Senawi? Kemudian kita ganti apa? STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Sebab Pak Senawi tak ada identiti Malaysia. Saya fikir kalau nak harmonikan, tukarlah. Dah lama dah 50 tahun. Saya bagi hujahnya semua menteri macam tu. They are the product of SPM. They are not the product of UEC. Hujah mereka mengenai pelajar tahfiz pula. Demikian juga. Pelajar tahfiz dia ambil sijil-sijil yang berorientasikan sijil Malaysia. Kalau stam lah. Sebab tahfiz kan dia dalam sijil tinggi agama. Dia kena ambil sijil tinggi agama. Saya ni pun daripada sekolah agama. Tapi saya faham silibusnya kadang-kadang memerlukan mereka untuk mengekalkan tradisi, imej, nilai budaya Chinese. Terutamanya dari segi ancestor mereka. Susu galur keturunan. Tak salah. Tapi kekalkan. Semua integrate, harmonikan dengan sistem pendidikan yang ada iaitu SPM supaya beridentitikan satu. Barulah kita dinampakkan sebagai bangsa Malaysia. Kata nak tubuh negara bangsa. Biarlah negara bangsa beridentitikan satu sistem pendidikan. Okey?